Nama saya Li Cheng, seorang ketua chef yang terkenal di Beijing. Saya telah bekerja di dapur sejak usia 15 tahun dan kini berusia 45 tahun. Saya pernah memasak untuk presiden dan ahli perniagaan bertaraf dunia yang tidak terkira, dan semua orang memuji bahawa masakan Cina adalah asas kepada semua masakan Asia. Laos, Vietnam, Jepun, Korea, semuanya dipengaruhi oleh kami. Masakan Malaysia pun sama. Pada pandangan saya, ia hanyalah gabungan rempah ratus yang kuat dengan nasi. Tiada apa-apa yang kompleks atau berakar umbi seperti masakan Cina kami. Kali ini, saya datang ke Malaysia kerana dijemput menjadi juri dalam pertandingan masakan Asia di Kuala Lumpur. Sebenarnya, saya tidak mahu datang langsung. Malaysia, pada pandangan saya, adalah negara kecil yang penuh dengan pelancong, kesesakan jalan raya, dan makanan jalanan yang tidak bersih. Tetapi, penganjur menegaskan saya mesti datang demi berkecuali. Saya ketawa dalam hati. Berkecuali apa? Masakan Malaysia boleh dibandingkan dengan masakan Cina. Pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa KL pada lewat petang. Saya melangkah keluar dari pesawat dengan keletihan. Udara panas lembap menerpa seperti dapur pembakar. Bau rempah ratus bercampur dengan bunyi bising kenderaan dari luar. Saya merumut dalam hati, kenapa lapangan terbang ini besar sangat tetapi pengurusannya tidak teratur. Orang ramai berjalan ke sana kemari, papan tanda arah pun kelam kabut. Saya mengikut papan tanda untuk mengambil beg, tetapi troli bagasi tergelincir kerana lantai basah akibat hujan yang baru turun. Sebaik sahaja keluar dari lapangan terbang, saya memanggil teksi untuk ke hotel di tengah bandar. Kesesakan jalan raya sangat teruk. Hujan turun dengan lebat. Kereta, motosikal, dan skuter berhimpit-himpit di jalan. Teksi saya bergerak perlahan. Saya melihat keluar tingkap, melihat penunggang motosikal memakai baju hujan berwarna cerah, memotong di celah kesesakan dengan tangkas. Saya menggeleng kepala. Betapa bahayanya ini. Tetapi mereka tersenyum dan bertegur sapa seolah-olah tiada apa-apa berlaku. Pemandu teksi adalah seorang lelaki pertengahan umur yang bercakap Inggeris yang terhenti-henti. "Selamat datang, Encik. Encik dari Cina, ya?" Saya mengangguk. Dia tersenyum lebar. "Masakan Malaysia sangat sedap, cubalah." Saya tersenyum sinis dalam hati. Sedap apa? Masakan Malaysia hanya pedas, masam, manis. Tiada teknik halus seperti masakan Cina yang seimbang yin dan yang. Hotel tempat saya menginap berhampiran dengan menara berkembar KLCC. Bilik mewah, tetapi saya masih rasa tidak selesa. Saya membuka televisyen, menonton berita tempatan, melihat gambar kesesakan jalan raya yang panjang, orang ramai berdiri menunggu bas penuh sesak. Saya berfikir dalam hati, negara ini tidak dapat menguruskan apa-apa pun. Kalau di China, kita akan mempunyai sistem MRT yang lebih pantas dan teratur. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Bunyi hujan memukul cermin tanpa henti. Bau makanan terapung dari bawah hotel, bau serai, halia, dan daun limau purut. Saya berkerut dahi. Terlalu kuat, tidak halus. Saya bangun, membuka komputer, melihat maklumat pertandingan esok. Kebanyakan peserta adalah chef Malaysia. Saya tersenyum sinis lagi. Bagaimana mereka boleh bersaing dengan saya? Saya Li Cheng, pakar masakan Sichuan dan Kantonis. Keesokan paginya, saya bangun awal untuk bersiap. Saya turun untuk sarapan di hotel, bubur nasi dengan acar, telur rebus, dan kopi. Ringkas, tetapi saya suka. Saya teringat sarapan di rumah, pau kukus dengan sup abalone. Rasanya lebih mendalam. Dalam perjalanan ke lokasi pertandingan, saya menaiki teksi sekali lagi. Jalan sesak seperti biasa, tetapi kali ini pemandu membuka lagu irama Malaysia dengan kuat. Saya merungut dalam hati, tetapi dia menoleh sambil tersenyum. Lagu Malaysia, seronok kan? Saya tidak menjawab apa-apa. Lokasi pertandingan adalah dewan besar di sebuah hotel mewah. Penganjur menyambut saya dengan mesra. Seorang wanita muda menghulurkan bunga. "Selamat datang, Chef Lee," katanya dalam bahasa Inggris fasih. Saya mengangguk. Acara bermula dengan pengenalan juri dan peserta. Terdapat chef dari Jepun, Vietnam, dan ramai dari Malaysia. Topik pertama ialah asas masakan Asia. Saya berkata dalam hati, ini peluang saya. Saya akan buktikan bahawa masakan Cina
adalah asal-usulnya. Tetapi sebelum bermula, penganjur mengumumkan bahawa pesawat salah seorang juri dari Jepun tertunda kerana ribut. Acara perlu ditunda selama 1 jam. Saya mengeluh. Negara ini tidak menguruskan apa-apa tepat pada masanya. Semasa menunggu, saya berjalan keluar. Saya melihat gerai makanan jalanan. Orang beratur panjang. Saya melihat seorang makcik sedang menggoreng sesuatu dalam kuali besar. Bau wok hei yang kuat menerpa. Saya berkerut dahi, nampak tidak bersih langsung. Kuali hitam, lalat berterbangan, tetapi orang yang makan tersenyum dan berbual gembira. Seorang kanak-kanak berlari membeli dan berlari kembali kepada ibunya. Saya menggeleng kepala. Bagaimana makanan jalanan seperti ini boleh selamat? Tiba-tiba, penganjur datang kepada saya. Chef Lee, mahu cuba masakan Malaysia? Kami ada gerai khas untuk juri. Saya teragak-agak, tetapi demi kesopanan, saya mengikutinya. Gerai itu lebih bersih daripada yang saya sangka. Makcik itu memakai sarung tangan, sayur-sayuran segar disusun. Dia menghulurkan pinggan kecil. Char kuih teo udang segar, chef. Saya mengambilnya dengan rasa ingin tahu. Udang besar, kuih teo digoreng dengan tauge, telur, dan rempah ratus. Saya mencuba suapan pertama. Rasanya meletup di mulut. Pedas, masam, manis, masin, seimbang dengan luar biasa. Saya hampir tidak percaya. Ia lebih ringkas, tetapi lebih seimbang daripada beberapa hidangan Cina. Saya bertanya kepada makcik itu, resipi ini dari mana? Dia tersenyum. Resipi Melayu Tulen, chef. Goreng segar setiap pinggan. Saya terdiam seketika. Pemikiran lama saya mula goyah, tetapi saya masih belum menerimanya. Saya berfikir dalam hati, ia hanya kebetulan. Masakan Malaysia yang sebenar mungkin tidak sebagus ini. Pertandingan akhirnya bermula. Saya duduk di meja juri. Hati saya masih penuh keyakinan. Saya akan buktikan bahawa masakan Cina adalah yang terbaik. Tetapi apa yang berlaku seterusnya membuatkan saya perlu menilai semula segalanya. Pertandingan bermula secara rasmi. Dewan penuh dengan bau rempah ratus dari dapur terbuka di sisi. Lampu sorot menyinari pentas. Para peserta berdiri berbaris, memakai jaket chef putih yang bersih. Saya duduk di sebelah juri-juri lain, memegang pen untuk mencatat markah. Topik pertama ialah gabungan rasa Asia dalam 1 pinggan. Peserta perlu memasak dalam masa 1 jam. Orang pertama ialah chef Jepun. Dia membuat sushi campuran sos teriyaki. Saya mengangguk, bagus tetapi boleh dijangka. Seterusnya, chef Vietnam membuat pho daging lembu dengan sup yang wangi. Saya berfikir dalam hati, jelas dipengaruhi oleh Cina. Tiba giliran chef Malaysia pertama, seorang lelaki muda bernama Taufik. Dia tersenyum lebar sebelum bermula. Saya akan masak asam laksa Pulau Pinang, katanya. Saya tersenyum sinis dalam hati. Laksa lagi? Hanya merebus air panas, masukkan rempah ratus kuat. Dia menyalakan dapur gas. Bunyi api menyala. Air mendidih dalam periuk besar. Dia mencampakkan ikan segar ke dalamnya. Isi ikan menjadi putih apabila terkena haba, diikuti dengan hirisan nangka, daun pudina dan bunga kantan yang dihiris kasar. Bau harum yang kuat merebak ke seluruh bilik. Saya berkerut dahi. Terlalu kasar, tidak sehalus sup Cina yang direbus lama. Dia memerah limau kasturi segar, air limau menitis-nitis, diikuti dengan pes udang dan cili api yang ditumbuk halus. Warna sup merah jingga kelihatan menakutkan pada pandangan saya. Tetapi apabila dia mencedotnya ke dalam mangkuk dan menghulurkannya kepada juri untuk dicuba, saya teragak-agak sebelum mengambil suapan pertama. Rasanya meletup di mulut sekali lagi. Panas daripada cili, tetapi tidak membakar kerongkong. Masam segar dari limau dan asam jawa, dipotong dengan rasa ikan dan manis dari nanas. Masin yang seimbang dan harum rempah ratus yang meresap dalam. Saya menelan, hampir tidak percaya. Ia seimbang dengan ajaib, tiada rasa yang mengatasi yang lain. Juri-juri lain mengangguk, memberikan markah tinggi. Saya memberikan markah sederhana, tetapi dalam hati, saya mula curiga. Mengapa ia begitu seimbang? Semasa rehat, saya berjalan berbual dengan Taufik. Resipi ini belajar dari mana? Dia tersenyum. Dari nenek saya, chef. Resipi kampung, tetapi disesuaikan dengan bahan-bahan segar setiap hari. Saya terdiam.
Bahan segar? Di China, kami menggunakan bahan kering untuk mengekalkan rasa lebih lama. Petang itu, ada pusingan seterusnya. Topik, makanan jalanan diangkat ke restoran. Seorang lagi chef Malaysia bernama Siti. Dia membuat rojak buah pedas. Saya menggeleng kepala dalam hati. Buah-buahan masam dengan sos kacang dan belacan, bagaimana boleh dimakan? Dia menumbuk cili api dan bawang putih dalam lesung batu. Bunyi duk-duk bergema. Hirisan mangga, jambu batu, timun dan nanas dimasukkan, diikuti dengan kuah kacang, belacan yang diperam sendiri, dan gula Melaka. Dia menumbuk dengan kuat sehingga bahan-bahan sebati. Warna hijau merah yang cerah. Apabila dicuba, rasanya rangup dari buah-buahan. Masam, manis, pedas dari cili api, dipotong dengan manis dari gula. Saya mengunyah kacang yang rangup. Ia sungguh menyegarkan. Saya bertanya, belacan ini diperam macam mana sampai tidak berbau? Dia tersenyum, diperam dengan asam jawa dan gula, chef. Kami mengawal masa dan kebersihan. Saya teringat makanan jalanan yang saya lihat semalam. Ia bukan kotor, tetapi seni yang tersembunyi. Malam itu, saya kembali ke hotel, duduk berfikir tentang rasa yang melekat di lidah. Saya membuka komputer, mencari maklumat tentang masakan Malaysia. Melihat banyak resipi yang menggunakan herba segar, saya merungut pada diri sendiri. Terlalu mudah, tiada teknik yang kompleks. Tetapi saya tidak dapat tidur. Bunyi hujan memukul cermin tanpa henti. Bau makanan dari jalanan terapung. Saya bangun, berpakaian, dan keluar. Hujan renyai-renyai. Jalan masih basah. Gerai-gerai makanan dibuka, lampu neon terang. Orang ramai duduk makan penuh sesak. Saya berjalan melalui satu gerai. Makcik yang sama yang menghulurkan char kway teow di hotel pagi tadi. Dia tersenyum. Chef Lee, mahu cuba lagi? Saya mengangguk. Dia menggoreng kuih teow dalam kuali panas. Bunyi shh yang kuat. Telur pecah, udang melompat dalam kuali. Dia mencedok ke dalam pinggan, menabur kacang tanah panggang dan daun kucai. Saya mencuba suapan besar. Rasanya sama seperti tengah hari, tetapi lebih segar. Saya bertanya, mengapa menggoreng di jalanan tetapi bersih? Dia ketawa. Basuh kuali setiap kali, chef. Bahan-bahan dibeli segar setiap hari. Orang di sekeliling mengangguk setuju. Seorang kanak-kanak berlari membeli dan duduk makan bersama keluarganya. Mereka berbual gembira. Saya duduk di sebelah makcik itu, bertanya tentang hidupnya. Sudah lama berniaga? 10 tahun, chef. Anak-anak belajar hasil dari gerai ini. Saya terdiam. Tanggapan saya tentang makanan jalanan yang kotor mula goyah. Keesokan harinya, pusingan separuh akhir pertandingan. Topik, inovasi dalam masakan tradisional. Ada seorang chef Malaysia bernama Chef Haris. Dia membuat rendang daging, tetapi dicampur dengan daging wagyu dari Jepun. Saya berfikir, ia hanya meminjam idea dari tempat lain. Tetapi apabila dicuba, dagingnya lembut, cair di mulut. Rempah rendang harum daripada kerisik, serai, dan halia. Rasanya pekat tetapi tidak muak. Saya memberikan markah tinggi tanpa sedar. Semasa rehat, penganjur menjemput juri ke pasar makanan tempatan untuk mendapatkan inspirasi. Saya tidak mahu pergi, tetapi demi kesopanan, saya mengikut. Pasar basah besar. Bau ikan segar bercampur dengan herba yang kuat. Orang ramai berjalan ke sana kemari. Penjual melaung memanggil pelanggan, gelak ketawa bergema. Saya melihat gerai menjual pes rempah, cili kering, kunyit hidup, dan daun limau purut hijau segar. Penganjur membawa saya ke satu gerai. Mahu cuba buat rojak sendiri? Saya teragak-agak, tetapi mengambil lesung batu. Makcik penjual mengajar menumbuk cili dan bawang putih dahulu, kemudian masukkan buah-buahan. Saya menumbuk terlalu kuat, airnya terpercik. Dia ketawa perlahan. Kena sebatikan chef, saya mencuba. Ia rangup, masam, pedas seperti yang tidak pernah saya buat. Saya bertanya, mengapa masakan Malaysia banyak guna herba segar? Dia menjawab, segar baru rasa tulen, chef, dan baik untuk kesihatan. Saya teringat masakan Cina yang menggunakan bahan kering dan diawet, ia sangat berbeza. Sejak itu, saya mula memerhatikan chef-chef Malaysia. Mereka tersenyum, bekerja sebagai satu pasukan, berkongsi resipi. Tidak seperti chef Cina yang bersaing sengit. Pusingan akhir semakin hampir.
Saya masih yakin masakan Cina akan menang, tetapi dalam hati soalan kecil mula timbul. Malam itu, saya berjalan di tepi Sungai Klang. Lampu memantul di air yang berkilauan. Bunyi musik Melayu terapung perlahan. Saya duduk makan makanan jalanan sekali lagi. Kali ini, nasi lemak bungkus. Nasinya wangi santan, ayam goreng garing, sambalnya pedas manis. Saya berfikir dalam hati, mungkin saya salah faham dari awal. Tetapi esok adalah hari keputusan. Bolehkah saya menerima jika masakan Malaysia menang? Hari pusingan akhir tiba dengan pantas. Dewan lebih meriah daripada biasa. Penonton penuh sesak. Wartawan dari TV Asia berdiri memegang kamera untuk siaran langsung. Topik terakhir ialah masakan Asia masa depan, gabungan dan inovasi. 3 peserta yang tinggal. Seorang dari Jepun, seorang dari Vietnam, dan seorang dari Malaysia bernama Chef Minah. Seorang wanita berusia awal 30-an yang sentiasa tersenyum. Saya duduk di meja juri, jantung berdebar lebih kencang daripada biasa. Malam tadi, saya tidak dapat tidur, memikirkan rasa masakan Malaysia yang melekat di lidah. Saya memberitahu diri sendiri, ia hanya kebetulan. Masakan Cina masih lebih unggul. Peserta bermula. Chef Jepun membuat ramen fusion dicampur truffle. Supnya harum tetapi boleh dijangka. Chef Vietnam membuat bun mi dicampur herba tempatan. Rasanya seimbang tetapi tidak baru. Tiba giliran Chef Minah. Dia tersenyum lebar. Saya akan masak steamboat Malaysia moden, katanya. Gabungan antara asam laksa dan sup tulang, tetapi menggunakan teknik molekul. Saya berkerut dahi. Gabungan apa? Steamboat Cina kami adalah yang asli. Sup direbus berjam-jam, daging segar dicicah sos. Dia menyalakan dapur elektrik. Sup mendidih dalam periuk kaca jernih. Dia mencampakkan lengkuas, serai, daun limau purut, diikuti dengan santan segar dan air asam jawa. Warna sup merah jingga pudar. Dia menggunakan alat aneh, menyuntik nitrogen cecair. Sup bertukar menjadi buih yang tebal seperti awan. Bau harum yang kuat merebak. Dia menyusun hirisan daging wagyu, sayur-sayuran segar, udang galah, dan mie beras perang dalam pinggan yang diasingkan. Kemudian, dia menuang sup berbuih itu. Buih pecah, mendedahkan rasa pekat. Saya mencedok suapan pertama. Sup meresap ke dalam daging lembu yang lembut, cair. Rasa pedas masam dari laksa bercampur dengan rasa lemak dari sup tulang, tetapi teknik molekul membuatkan rasa meletup perlahan-lahan di mulut. Saya hampir tidak percaya. Ia sangat maju, tetapi masih mengekalkan akar umbi Malaysia. Juri-juri lain bertepuk tangan. Saya memberikan markah tertinggi tanpa sedar. Tetapi kemudian, penganjur mengumumkan kejutan. Demi keseronokan, Chef Lee akan bertanding istimewa dengan Chef Minah membuat steamboat dalam tema yang sama. Saya terkejut. Saya tidak bersedia. Tetapi demi maruah, saya terima. Saya bergegas ke dapur. Hanya ada 30 menit. Saya membuat steamboat Sichuan tradisional. Sup direbus dari tulang babi, cili Sichuan, minyak panas. Daging lembu, udang, sayur-sayuran Cina. Saya berfikir, ini pasti menang. Saya mencedok sup ke dalam periuk panas, meletakkan daging. Bunyi shh yang kuat. Bau cili yang kuat. Tetapi apabila juri mencuba, mereka mengangguk, tetapi tidak teruja seperti dengan Chef Minah. Saya mencuba masakan saya sendiri. Rasanya pedas kebas, tetapi terlalu berat pada cili. Tiada dimensi masam segar seperti steamboat Malaysia. Saya kalah. Penonton bertepuk tangan untuk Chef Minah. Dia menang. Saya berdiri kaku. Kebanggaan saya tergugat. Saya berjalan keluar dari pentas, duduk di tepi Sungai Klang sendirian. Matahari terbenam memantul warna emas di air. Saya teringat kata-kata makcik di jalanan, segar baru rasa tulen. Malam itu, saya berjalan kembali ke pasar basah yang saya lawati semalam. Gerai makanan masih buka. Saya membeli asam laksa dari makcik yang sama. Saya mencuba perlahan-lahan. Rasanya seimbang dengan ajaib. Saya bertanya, mengapa masakan Malaysia begitu seimbang? Dia tersenyum. Kerana kami menyesuaikannya mengikut musim dan orang yang makan. Chef, tidak berpegang pada resipi yang mati. Saya duduk makan sendirian. Tiba-tiba, telefon berdering. Pembantu dari Cina menelepon. Chef, video pertandingan tersebar di Weibo. Orang ramai mengkritik masakan Cina kalah kepada Malaysia. Saya terdiam. Hati saya berat.
Saya membuka klip itu. Komen-komen membanjiri. Masakan Cina sudah lama tetapi tidak berkembang. Malaysia menang kerana segar dan kreatif. Saya menutup telefon. Kemarahan bercampur keraguan. Saya berjalan kembali ke hotel. Hujan mula renyai-renyai. Bunyi hujan memukul tanah. Saya berfikir dalam hati, mungkin saya salah faham dari awal. Makanan bukan pertandingan asal-usul tetapi perkongsian. Tetapi esok saya perlu kembali ke China. Bagaimana saya akan menghadapi kenyataan ini? Saya duduk di bilik, melihat keluar tingkap. Kuala Lumpur pada waktu malam berkilauan. Saya membuat keputusan. Saya akan tinggal sehari lagi untuk belajar lebih banyak. Saya menghubungi penganjur. Bolehkah saya menyertai workshop masakan Malaysia esok? Dia gembira. Sudah tentu, chef. Malam itu, saya tidur lena buat kali pertama. Bunyi hujan bertukar menjadi melodi yang indah. Pagi baru di Kuala Lumpur bermula dengan cahaya matahari yang lembut menyinar melalui tingkap hotel. Saya bangun awal, duduk menghirup kopi hitam panas di balkoni, melihat ke bawah jalan. Kereta mula bergerak perlahan, tetapi penunggang motosikal masih memotong di celah kesesakan dengan tangkas. Saya pernah merungut tentang kesesakan, tetapi kini saya melihatnya sebagai sebahagian daripada kehidupan di sini. Orang Malaysia pandai menyesuaikan diri, tidak merungut, tetapi mencari jalan keluar. Saya berpakaian ringkas, kemeja putih, seluar jeans, tidak memakai sut mewah seperti biasa. Hari ini, saya akan ke workshop masakan Malaysia di Pasar Pudu. Penganjur menghantar kereta untuk menjemput, sebuah van kecil yang bersih. Pemandu tersenyum lebar. Selamat pagi, Chef Lee. Jom ke pasar. Dia membuka lagu Melayu perlahan. Suara penyanyi wanita merdu. Saya bertanya, apa nama lagu ini? Dia tersenyum. Irama Malaysia, Chef. Seronok didengar. Saya tersenyum mengikutinya, tidak merungut lagi. Kereta melalui kawasan lama. Rumah kayu bertiang tinggi. Tokong Cina lama tersusun. Orang ramai berhenti bersembahyang sebelum keluar rumah. Bau colok terapung bercampur dengan bau sarapan. Nasi lemak dibungkus daun pisang, digoreng di atas dapur arang. Bunyi shh yang kuat. Saya melihat pelajar sekolah memakai baju putih, seluar biru, berjalan sambil makan nasi lemak dengan berselera. Sampai di Pasar Pudu, pasar basah di tengah bandar. Orang ramai, tetapi teratur, gerai menjual ikan segar, udang galah besar masih melompat dalam bakul. Sayur kangkung hijau segar, daun kari besar, harum, Chef Minah sudah menunggu. Dia tersenyum. Selamat datang, Chef. Hari ini kita akan belajar membuat masak lemak cili api ayam kampung secara tradisional. Saya mengangguk. Kami berjalan ke dapur terbuka di belakang pasar. Seorang makcik tua bernama Makcik Kalsum tersenyum menyambut. Datang belajar dengan makcik, ya? Dia memakai apron bercorak bunga. Tangannya kasar, tetapi tangkas. Dia menyalakan dapur gas. Api menyala. Dia mulakan dengan menumbuk pes rempah, cili api hijau, bawang putih, lengkuas, serai, kunyit hidup, belacan. Dia menumbuk dalam lesung batu. Bunyi duk-duk bergema. Tangan memutar dengan mahir. Bau rempah yang kuat merebak. Saya bertanya, mengapa perlu menumbuk sendiri, tidak guna pengisar? Dia ketawa. Tumbuk sendiri baru wangi, Chef. Pengisar terlalu panas, baunya berubah. Saya cuba menumbuk. Tangan saya menggeletar. Cili terpercik. Dia memegang tangan saya perlahan-lahan, pusing-pusingkan supaya sebati. Saya mengikut perlahan-lahan, bau perlahan-lahan muncul. Lebih harum mendalam daripada yang pernah saya hidu. Kemudian dia menumis pes rempah dalam kuali panas. Minyak kelapa pecah buih. Bunyi shha yang kuat, diikuti dengan santan pekat, ayam yang dihiris, garam, gula melaka, terung, dan daun kunyit. Dia mengacau perlahan-lahan. Kuah masak lemak mendidih, berwarna kuning kehijauan yang cerah. Saya mencuba suapan pertama. Rasanya pekat. Lemak dari santan, masin dari garam, manis yang seimbang, pedas dari cili api, tetapi tidak membakar. Sayur rangup, ayam lembut. Saya terdiam. Bagaimana ia seimbang? Makcik Kalsum tersenyum. Sesuaikan dengan rasa, Chef. Rasa dan tambah. Tiada resipi yang mati. Semasa memasak, Chef Minah bercerita. Masakan Malaysia adalah penyesuaian, Chef. Musim apa ada sayur apa, kami guna macam tu.
Saya teringat masakan Cina yang berpegang pada resipi yang tepat. Ia sangat berbeza. Kami duduk makan masak lemak cili api dengan nasi panas. Nasi wangi beras yang panjang. Saya mengunyah perlahan-lahan. Rasa meresap dalam. Saya bertanya kepada Mak Cik Kalsum, sudah lama berniaga makanan. Dia menjawab, 50 tahun, Chef. Anak cucu semua dah habis belajar. Saya melihat sekeliling pasar. Pembeli, penjual, tersenyum, bertegur sapa seperti satu keluarga. Petang itu, kami belajar membuat kuih Melayu, kuih lapis dan seri muka. Mak Cik Kalsum mengukus tepung dalam kuali besar. Wap panas terapung, bau daun pandan yang manis. Saya cuba membentuk seri muka. Tangan saya melekit. Dia ketawa. Perlahan-lahan, Chef. Kuih keluar lembut, kenyal, manis lemak yang seimbang. Saya mula faham. Masakan Malaysia bukan hanya rasa, tetapi komuniti, perkongsian. Senja, saya berjalan-jalan di pasar. Orang ramai membeli roti canai. Roti nipis dipanggang di atas kuali panas. Bau margarin terapung, ditabur telur, susu pekat. Saya makan panas-panas. Ia rangup di luar, lembut di dalam. Saya tersenyum kepada penjual. Dia bertanya, sedap, Chef? Saya jawab, sedap sangat. Ia kali pertama saya bercakap dengan jujur. Malam itu, saya kembali ke hotel, membuka komputer, melihat komen di Weibo. Ia masih membanjiri, tetapi saya tidak marah lagi. Saya mula mencari lebih banyak maklumat tentang masakan Malaysia. Melihat sejarah perdagangan herba dari India, rempah ratus dari Portugis, tetapi orang Malaysia menggabungkannya menjadi unik. Saya menghubungi pembantu saya. Tunda tiket balik ke China 3 hari lagi. Dia terkejut. Chef, apa yang berlaku? Saya jawab, saya sedang belajar. Esok, saya akan pergi ke ladang organik di luar bandar untuk melihat bahan-bahan segar. Saya tidur, bermimpi tentang steamboat berbuih. Rasanya masih melekat. Keesokan harinya, van membawa saya keluar dari Kuala Lumpur menuju ke ladang organik di Negeri Sembilan. Jalan raya lebih lengang daripada yang saya sangka. Pokok-pokok hijau subur berbaris di tepi jalan. Angin bertiup sejuk melalui tingkap yang terbuka sedikit. Bau tanah lembap terapung, bercampur dengan bau rumput segar. Pemandu membuka lagu pop Melayu lama. Suara penyanyi lelaki bergema. Saya bertanya, apa nama lagu ini? Dia tersenyum. Lagu lama, Chef. Suka? Saya mengangguk. Seronok didengar. Ladang itu besar. Padi hijau melambai ditiup angin. Ayam berjalan mematuk tanah dengan bebas. Chef Minah menunggu bersama pemilik ladang. Seorang lelaki berusia 50 dan bernama Pak Mat. Dia memakai baju kotak-kotak, topi jerami lebar. Selamat datang, Chef Lee. Jom tengok hasil segar. Dia membawa kami melihat petak sayur-sayuran. Tomato merah berair masih melekat di tangkai. Jagung manis berisi. Daun kari besar, harum apabila dipetik. Saya bertanya, mengapa menanam secara organik? Pak Mat menjawab, baik untuk kesihatan, Chef. Tak guna bahan kimia. Tanah baik, tanaman kuat, rasa tulen. Dia memetik tomato untuk saya rasa. Saya menggigit suapan pertama. Air manis berair mengalir. Masam manis semula jadi. Saya terdiam, sangat berbeza daripada di pasar Cina. Dia ketawa. Segar dari pokok kepinggan, Chef, tak simpan lama-lama. Kemudian, kami pergi ke reban ayam. Ayam-ayam coklat berjalan bebas. Pak Mat mengambil telur segar dari sarang. Telur pagi ini, Chef. Saya memegang telur yang masih suam di tangan. Kulitnya masih lembab. Saya teringat telur di pasar raya Cina yang disimpan sejuk lama. Kemudian, kami memasak makan tengah hari di pondok tepi sawah. Pak Mat menyalakan dapur arang. Bunyi kayu pecah. Kami menggoreng telur dadar yang gebu, menumis kangkung belacan, dan membuat kerabu telur masin. Saya membantu memotong sayur-sayuran. Tangan saya masih janggal, tetapi seronok. Bau asap arang terapung bercampur bau sayur segar. Apabila makan, telur dadar rangup di luar, lembut di dalam. Kangkung rangup. Kerabu rasanya masam, masin, pedas yang seimbang. Saya mengunyah perlahan-lahan. Segar begini, rasanya memang pekat. Chef Minah tersenyum. Inilah daya tarikan masakan Malaysia, Chef. Bahan yang baik, masak sikit tetapi seimbang. Petang itu,
Kami melihat proses perambelacan. Pak Mat membuka tempayan tanah liat. Bau masin yang harum terapung. Peram 3 bulan, chef, dengan nasi goreng dan garam. Saya pernah fikir ia berbau busuk, tetapi kini baunya harum, menyelerakan. Saya mencuba sedikit. Rasanya masin yang seimbang, tidak berbau busuk seperti yang saya takutkan. Dalam perjalanan pulang, saya bertanya kepada Chef Mina, bagaimana masakan Malaysia berkembang sehingga maju. Dia menjawab, kami menggabungkan, chef, dari India, China, Portugis, tetapi disesuaikan dengan kami. Tidak berpegang pada tradisi. Saya terdiam. Cina kami berpegang pada akar umbi lama, tetapi kadangkala ia membuatkan kami tidak fleksibel. Senja, saya kembali ke hotel, tetapi singgah di pasar malam dahulu, pasar karat Jalan Petaling. Orang ramai sesak, tetapi seronok. Gerai menjual sup tulang merah. Bau sup tulang yang harum. Saya memesan semangkuk. Supnya pekat dari rebusan tulang yang lama. Daging lembut, mie kenyal, cili, cuka, masam pedas. Saya menghirup sup panas. Ia menghangatkan perut. Saya duduk makan sendirian, melihat orang di sekeliling. Keluarga ketawa, kanak-kanak berlari. Pelancong mengambil gambar. Saya tersenyum kepada penjual. Dia bertanya, chef dari Cina, ya? Sedap? Saya jawab, paling sedap yang pernah saya makan. Dia ketawa riang. Malam itu, saya membuka Weibo. Komen masih mengkritik, tetapi saya mula melihat sudut baru. Ada yang berkata, cuba masakan Malaysia, segar dan kreatif. Saya menaip jawapan buat kali pertama. Saya sedang belajar. Ia sungguh menakjubkan. Tetapi kemudian, telefon berdering lagi. Pembantu menelpon. Chef, ada masalah di rumah. Beberapa pelanggan membatalkan tempahan kerana klip pertandingan itu. Saya terdiam. Jantung saya berdebar. Adakah saya akan kehilangan reputasi? Beri saya masa untuk menguruskan, kata saya. Tetapi dalam hati, saya mula panik. Saya berjalan ke balkoni rumah Chef Mina, melihat matahari terbenam. Warna oranye. Pot berlayar perlahan. Saya berfikir, adakah saya akan kehilangan segala-galanya? Reputasi 10 tahun lebih di dapur? Chef Minah berjalan datang. Ada apa, Chef? Saya menceritakan kepadanya. Dia terdiam seketika. Chef, makanan bukan pertandingan, tetapi perkongsian. Jika hati tulus, pelanggan akan ikut. Air mata saya bergenang. Tetapi, saya takut kehilangan segala-galanya. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Bunyi ombak memukul pantai. Saya memikirkan keluarga saya di China. Anak perempuan saya masih kecil. Apa yang perlu saya lakukan? Pagi buta, saya bangun, membuat steamboat fusion sendirian, mencampur Sichuan dengan Malaysia. Sup pedas kebas, tetapi masam segar. Saya mencuba. Saya tersenyum. Ini dia jalan keluarnya. Saya menghubungi pemilik restoran. Saya ada menu baru, steamboat China Malaysia, lancar minggu depan. Dia teragak-agak, tetapi bersetuju untuk mencuba. Jika tidak berjaya, tamatlah. Saya berpaling kepada Chef Minah. Tolong saya, dia tersenyum. Sudah tentu, kita buat bersama. Tetapi dalam hati, saya masih panik. Tekanan dari China membanjiri. Adakah saya akan berjaya? Hari keputusan tiba dengan pantas. Saya terbang kembali ke Beijing dengan hati yang berat, tetapi penuh harapan. Lapangan terbang Clia masih sibuk seperti hari pertama, tetapi kali ini, saya tersenyum kepada pegawai yang tunduk. Saya membawa beg kecil berisi herba kering Malaysia. Lengkuas, serai, daun limau purut, dan resipi steamboat fusion yang ditulis tangan oleh Chef Minah. Pesawat berlepas. Saya melihat ke bawah ke Kuala Lumpur yang semakin kecil. Cahaya matahari berkilauan di Sungai Klang. Saya berfikir dalam hati, 3 hari ini mengubah saya selama-lamanya. Tiba di Beijing pada waktu malam. Udara sejuk menggigit kulit. Saya bergegas pulang. Anak perempuan saya berlari memeluk. Ayah dah balik? Isteri bertanya dengan cemas. Macam mana? Saya tersenyum. Nanti saya cerita. Tetapi dalam hati, tekanan dari ugutan pemilik restoran masih ada. Keesokan paginya, saya pergi ke restoran besar di tengah bandar. Pasukan memandang saya dengan pandangan curiga. Ada yang berbisik tentang klip pertandingan itu. Saya memanggil mesyuarat. Hari ini, kita akan melancarkan menu baru.
Steamboat China Malaysia. Mereka terkejut. Chef, pelanggan suka yang lama. Saya jawab, cubalah. Ini akan menjadi inovasi. Saya mula merebus sup tulang babi dengan udang kering mengikut resipi Malaysia. Masukkan lengkuas, serai yang saya bawa. Bau harum yang aneh merebak ke seluruh dapur. Pasukan berkerut dahi tetapi membantu. Saya mencampur cili kering Sichuan untuk rasa pedas kebas. Sup mendidih berwarna merah jingga pudar. Restoran dibuka pada tengah hari. Pelanggan penuh, tetapi ada yang membatalkan. Saya berdiri di hadapan restoran, menyambut dengan senyuman. Kumpulan pelanggan pertama memesan steamboat baru. Saya mencedok sup berbuih. Bunyi shh dari kuali di dapur masih bergema di telinga saya. Kumpulan pelanggan pertama duduk di meja kayu bersih. Saya berjalan menghulurkan menu sendiri. Cuba Steamboat China Malaysia yang baru. Sup direbus segar, gabungan rasa dua dunia. Mereka teragak-agak, tetapi tersenyum. Mari kita cuba. Saya bergegas kembali ke dapur. Sup mendidih, buih putih. Saya mencampakkan hirisan daging lembu, udang galah beku dari Malaysia yang saya pesan segera, sotong dan kangkung rangup. Bau harum yang kuat merebak. Cili Sichuan pedas kebas dipotong dengan masam segar dari asam jawa dan limau. Pasukan mencedok ke dalam periuk panas, meletakkannya di meja pelanggan. Bunyi daging dicicah ke dalam sup. Shh yang kuat. Pelanggan pertama mencuba sup. Wah, pedas kebas, tetapi segar. Tak muak. Seorang lagi mengunyah. Daging lembut, cair, rasanya meletup. Berita tersebar dengan cepat di Weibo. Steamboat baru di restoran Li Cheng sedap sampai lupa Sichuan yang lama. Pelanggan berpusu-pusu datang. Restoran penuh sesak. Saya berdiri di hadapan restoran, menyambut dengan senyuman, gelak ketawa bergema. Bau rempah Malaysia bercampur Cina terapung. Tetapi kemudian, pemilik restoran masuk. Wajahnya tegang. Li Cheng. Jualan melonjak, tetapi saya masih tidak percaya. Mari lihat pada akhir hari. Saya mengangguk. Tetapi hati saya lega. Senja, pelanggan terakhir pergi. Saya duduk mengira jualan. Habis licin. Pemilik menepuk bahu saya. Awak terselamat. Awak ubah restoran kita. Saya tersenyum, air mata bergenang. Terima kasih atas peluang tuan. Malam itu, saya menelpon Chef Mina. Menu sangat popular, dia ketawa. Nampak, Chef? Makanan adalah jambatan. Saya terdiam seketika. Pikiran lama muncul. Makanan bukan pemilikan, tetapi perkongsian. Kehebatan datang dari belajar, bukan dari membanggakan asal-usul. Saya duduk di dapur sendirian, melihat steamboat yang masih suam, buih perlahan-lahan hilang. Saya teringat steamboat pertama di Kuala Lumpur. Ia adalah permulaan. Saya bangun, menulis papan tanda baru. Steamboat Fusion, Sichuan bertemu asam laksa. Dan menambah beberapa menu Malaysia lain. Keesokan harinya, wartawan datang untuk menemu bual. Chef Lee, mengapa berubah hati? Saya menjawab, kerana Malaysia mengajar saya bahawa makanan yang baik adalah makanan yang membuat orang tersenyum, bukan membuktikan siapa yang lebih unggul. Klip temu bual tersebar. Jualan melonjak. Pelanggan dari seluruh China berpusu-pusu untuk mencuba. Saya duduk di balkoni rumah, melihat bintang berkelipan. Saya tahu, kebenaran sejagat ialah pertumbuhan sejati datang dari merendah diri, belajar dari orang lain, dan berkongsi. Tetapi saya belum selesai. Saya akan membuka cawangan di Malaysia untuk bertukar budaya makanan. Beberapa bulan berlalu dengan pantas. Restoran saya di Beijing menjadi popular. Pelanggan penuh setiap hari. Steamboat Fusion laris sehingga perlu menambah periuk. Saya menambah menu baru. Masak lemak cili api dengan daging itik rebus Cina. Rojak buah dengan kacang Sichuan panggang. Setiap hidangan digabungkan, tetapi masih mengekalkan keunikan. Saya mengupah chef Malaysia untuk membantu mengajar pasukan. Gelak ketawa di dapur bergema. Bau herba Malaysia bercampur cili Cina terapung. Saya membuka cawangan baru di Shanghai dan merancang cawangan di Kuala Lumpur. Chef Mina sering menelpon. Chef Lee, bila cawangan Malaysia siap, kami akan bantu cari tempat. Saya tersenyum. Tak lama lagi, saya akan pergi sendiri. Tetapi sebelum pergi, saya mengadakan jamuan terima kasih untuk pasukan di restoran Beijing.
Saya membuat steamboat seafood campuran, resipi pertama yang saya pelajari darinya. Sup mendidih, buih putih. Pasukan mencicah daging dengan gembira. Saya mengangkat gelas. Terima kasih kepada semua dan terima kasih kepada Malaysia yang mengubah saya. Mereka bertepuk tangan. Air mata saya bergenang. Malam itu, saya duduk menulis surat kepada anak perempuan saya. Anakku, ayah pernah fikir masakan Cina adalah yang terbaik, tetapi ayah belajar bahawa kehebatan datang dari membuka hati, belajar dari orang lain, bukan mengasingkan diri. Anak mesti sentiasa merendah diri dan berkongsi. Saya menghantar surat itu bersama hadiah, kuih Melayu dan rempah kering. Anak perempuan saya membalas, "Ayah, saya mahu ikut ayah ke Malaysia." Saya tersenyum, keluarga akan pergi bersama. Saya terbang ke Kuala Lumpur sekali lagi. Lapangan terbang KLIA masih sibuk, saya melangkah keluar. Udara panas lembab menerpa, tetapi saya tersenyum. Chef Minah datang menjemput. "Selamat kembali, Chef." Kami memandu ke kawasan lama, Pasar Pudu. Saya mencari tempat untuk membuka cawangan. Sebuah rumah kedai kayu lama di tepi sungai. Pemilik tersenyum. "Chef Cina ya, selamat datang." Saya mengubah suai restoran, menggabungkan gaya Cina dengan Malaysia. Meja kayu jati, dinding dihiasi tanglung Cina dan batik. Hari pertama dibuka. Pelanggan Malaysia dan pelancong berpusu-pusu datang. Saya berdiri di hadapan restoran, menyambut dengan salam. "Selamat datang." Gelak ketawa bergema. Makcik Kalsum datang mencuba. "Sedap macam biasa, nak, tapi pandai campur Cina." Pak Mat dari ladang membawa sayur segar. "Guna hasil kami, Chef." Saya memeluknya. "Terima kasih." Restoran menjadi popular dalam masa yang singkat. Wartawan Malaysia datang menemu bual. "Chef Lee, mengapa buka cawangan di sini?" Saya menjawab, "Kerana Malaysia mengajar saya bahawa makanan adalah cinta dan hubungan, bukan pertandingan." Klip tersebar. Saya menjadi jambatan budaya makanan Cina Malaysia. Saya duduk di tepi sungai Klang senja, matahari terbenam berwarna emas. Saya teringat hari pertama saya datang dengan keangkuhan. Kini, saya merendah diri dan gembira. Saya tahu kebenaran sejagat. Pertumbuhan sejati datang dari meninggalkan ego, membuka hati untuk belajar dan berkongsi dengan dunia. Tahun-tahun berlalu dengan pantas. Cawangan saya di Kuala Lumpur menjadi tempat pertemuan pencinta makanan Cina dan Malaysia. Pelanggan penuh setiap hari. Pelancong Cina berpusu-pusu mencuba steamboat fusion. Chef Malaysia datang berlatih. Saya mengadakan workshop mengajar gabungan rasa. Gelak ketawa di dapur bergema. Bau lengkuas bercampur jintan manis terapung. Saya berdiri melihat, tersenyum bangga. Chef Minah menjadi rakan kongsi. Kami merancang membuka Institut Makanan Fusion Asia. Anak muda dari China dan Malaysia berlatih bersama. Saya mengajar merebus sup Cina. Dia mengajar menumbuk pes rempah Malaysia. Mereka ketawa apabila salah campur, tetapi belajar dari kesilapan. Keluarga saya berpindah sebahagian ke Malaysia. Anak perempuan saya belajar di sekolah antarabangsa. Dia fasih berbahasa Melayu. "Ayah, saya suka char kway teow daripada steamboat sekarang." Saya ketawa. "Bagus, nak, sentiasa terbuka." Isteri saya membuka kedai kuih Malaysia di cawangan itu. Menjual kuih lapis, seri muka. Pelanggan Melayu suka kelembutan manis gaya Cina. Satu hari, saya mengadakan acara besar. Festival Makanan Fusion Asia di tepi Sungai Klang. Pentas besar. Tanglung Cina bercampur pelita Malaysia. Gerai makanan berbaris, rendang itik Peking, rojak buah dengan daging panggang Cina. Orang ramai penuh sesak. Pelancong mengambil gambar. Bunyi muzik irama Malaysia bercampur kecapi Cina bergema. Saya naik ke pentas. Saya pernah fikir masakan Cina adalah yang terbaik, tetapi Malaysia mengajar saya bahawa kehebatan datang dari belajar dan berkongsi. Makanan tidak membahagikan negara, tetapi menghubungkan hati manusia. Tepukan gemuruh bergema. Chef Minah tersenyum di sebelah saya. "Kita berjaya, Chef." Makcik Kalsum dan Pak Mat datang makan bersama. "Chef Lee dah banyak berubah," kata mereka. Saya salam terima kasih kerana mengajar saya. Kami duduk makan steamboat panas. Buih putih, sup meresap dalam. Saya mencuba suapan terakhir, tersenyum lebar. Malam itu, saya berjalan di tepi sungai sendirian.
bintang penuh di langit, bot berlayar perlahan. Saya membuang shilling ke dalam air, berdoa agar makanan terus menghubungkan dunia. Saya sering kembali ke China. Mengajar workshop di sana, kanak-kanak Cina teruja dengan herba Malaysia. Ia sangat segar. Saya tersenyum. Ya. Dan ia mengajar kita merendah diri. Kini, saya Li Cheng yang baru. Bukan ketua chef yang angkuh, tetapi seorang yang berkongsi. Saya membuka yayasan untuk mempromosikan makanan fusion. Membantu chef muda dari seluruh Asia. Setiap kali saya duduk makan steamboat, buih perlahan-lahan hilang. Saya teringat hari pertama di Kuala Lumpur. Ia adalah permulaan perjalanan yang tidak berkesudahan. Malaysia bukan hanya sebuah negara, tetapi seorang guru yang mengajar saya tentang kerendahan hati, kesegaran, dan perkongsian. Itulah keajaiban yang sebenar. Saya mengangkat gelas steamboat untuk Asia yang digabungkan dan minum seteguk besar. Rasa seimbang meresap dalam hati buat selamanya.